Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Riz Ahmad, founder Ilham Trader Network. Okey, so video ni saya nak cerita uh, tentang pengalaman saya belajar yang BBMA tu. Saya cerita dah sebelum ni, dan saya ada review sikit tentang ilmu tu. Okey, cuma yang video ni bukan saya cerita tentang tentang saya pergi kelas tu. Okey, uh, tentang ilmu tu, sebab cerita ilmu tu saya cerita video yang sebelum ni. Cuma saya nak cerita tentang student-student yang datang dalam kelas tu, dalam kelas tu. Okey, kelas tu apa tu berbayar sebanyak $250. Okey. Dan yang masuk semua tu semua bayar $250 lah. Okey. Ceritanya ialah orang yang masuk kat kelas tu kebanyakannya semua orang yang berumur. Berumur mungkin 40 lebih, 50 lebih, 30 lebih. Saya rasa macam ada, tapi tak ramai, Tapi yang mostly yang berumur lah. Saya pun berumur juga. Umur saya 48. Tua dah sebenarnya. Cuma tak nampak rambut beruban je. Janggut memang nampak beruban lah. Okey. Okey, saya nak cerita. So, dia orang masuk tu, bagi saya salute lah. Salute. Dia orang boleh bayar. Dia orang rasa macam ilmu bayar ni is very important untuk you join, untuk you belajar. Maknanya dia orang ada effort untuk belajar. Okay. So okay, cerita dia masa saya pergi kelas tu, sebenarnya saya orang yang pendiam. Saya tak ada nak cerita lebih-lebih, cerita pasal saya ke apa, tak ada. Okay. Bila kita pergi kelas fizikal, dia ada dua kelas ni, yang online dan fizikal, tapi saya join kelas fizikal sebab dia dekat je. Okay. Masa makan lunch, biasanya dia ada sediakan lunch di kedai-kedai area situ lah. 3 hari tu tiga kedai yang berbeza lah. So makan bersama, makan dengan trader-trader yang datang tu lah. So macam saya cerita, kebanyakan trader ni berumur kan. Lepas tu bila makan tu, saya memang pendiam. Saya tak ada bercerita tentang saya. Sebabnya saya pergi situ, saya bayar untuk ilmu tu. Memang saya tahu saya bodoh hantar BMA. Sebab tu saya bayar ilmu tu. Okay. Bila saya dengar cerita diorang, dengar diorang berborak, sama-sama diorang, ada yang cerita diorang lost 400. Minggu lepas untung $400. Minggu ni lost $700. Lepas tu ada orang ni cerita dia follow signal. Kadang signal tu okey, kadang signal tu tak okey. Saya pun tak tahu, ada lagi pun punya orang follow signal. Saya ingat kan lepas SC tu dah tak boleh dah. Tapi tak tahulah lantak dia orang lah. Okay. So pada hari yang kedua, saya makan tengah hari tu. Lepas saya makan tu, saya dah makan, saya dengar borak tu. Lepas tu saya cuci tangan, saya ambil gelas saya refill air, saya pergi dekat bawah pokok, depan kedai tu je, saya pergi bawah pokok. Tujuannya saya nak isap vape. Saya bukan seorang perokok, tapi saya seorang vapers, tapi tak ada lah kuat sangat saya vape ni sebenarnya. Tapi kalau lepas makan tu wajib lah. Okey, masa saya duduk tu, tiba ada seorang datang daripada meja saya juga, dia pun bawa air juga. Lepas saya, apa dah sini? Lepas tu saya kata, hisap vape lah, malas nak hisap kat sana kata kan. Memang ada orang hisap kat sana, dia alihkan sikit kursi dia ke belakang, dia hisap rokok. Bagi saya tak suka macam tu. Biar jauh ada orang, tak apa. Okay. So dia duduk, lepas tu dia tanya saya, abang trading ke? Saya kata trade. Lepas tu dia tanya berapa lama. Saya kata kalau nak kira lama kenal dunia trading tahun 2010 lah, tapi kalau nak kira belajar ni pada 2011 lah. Dia terkejut, 15 tahun dah abang trade. Lepas tu cakap 15 tahun dah, insyaAllah, Alhamdulillah kata 15 tahun. Lepas tu dia tanyalah saya trade gunakan teknik apa. Saya kata saya guna teknik supply and demand. Cerita-cerita sikit. Lepas tu saya tak nak lah dia tanya lebih-lebih kat saya. Saya kata saya cerita yang sebenarnya saya join BBMA punya kelas ni sebab tahun 2010 saya nak belajar benda tu. Saya nak belajar BBMA. Saya tahu BBMA tu power. Memang teknik BBMA tu power. Bagi orang yang mula-mula lah, teknik tu memang power. And then bila saya cari cikgu luar negara juga. Bukan juga.
first cikgu saja, cikgu luar negara. Okay. And then saya bayar tak ingat berapa ratus dolar gitu untuk join kelas. Okay. Untuk dia ajar saya personal. Okay. And then dia ajar saya support resistance zaman tu 2011. Okay, support resistance. Dan benda yang pertama yang dia suruh saya buat ialah buang semua indikator. Jadi impian saya nak belajar BBMA tu habis macam tu je lah. Sebab BBMA tu adalah indikator. Jadi kalau you dah belajar cikgu, you bayar berapa dolar semua tentang kelincat. Jadi hilang lah benda ilmu BMA tu. Ilmu indikator BMA tu. Okay. And then saya pun, saya cerita saya ada 4 orang cikgu dan cikgu terbaru lah. Cikgu, Coach Jiro, Road to FTT yang ajar pasal BMA. Saya cakap kepada dia tu, kalau you nak belajar trade. Sebab saya cerita, tanya dia trade macam mana. Dia kata kadang loss, kadang untung. Lepas tu, saya kata kalau you nak belajar, ilmu cikgu Jiro ni memang bagus. BMA ni memang bagus. Kalau you nak belajar, simple. Cuma, saya tak kata apa kelemahan dia. Sebab kita ni 15 tahun kan. 15 tahun trade menggunakan ilmu-ilmu yang kita ada. Okey, lepas tu, tak lama tu 2 orang datang. 2 orang datang, isap urut juga. Tapi tak bawa air masa tu. Dia datang just nak melepak je kot. Borak-borak saya tak cerita lah pasal saya. Tapi yang mamak kata cerita dia orang. Oh, brother ni 15 tahun dah trade. Tak kisahlah benda tu. Tapi saya still lagi menafikan yang saya kata BMA ni kalau you baru nak belajar, you boleh belajar BMA. BMA ni is very good untuk you trade. Sebab apa saya kata bagus? Sebab saya pun bodoh tentang ilmu tu. Sebab tu saya bayar. Kalau saya pandai, buat apa saya bayar $250 kan? Okay. So, macam si kita, kebanyakan dia orang ni umur-umur yang berumur lah bagi saya. 40 lebih tu, 50 tu, 48. Macam saya 48 ni. Bila kalau you umur 48 je baru start nak belajar ni, susah weh. Kadang-kadang kita tak boleh nak accept pun ilmu tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak kata orang, yelah umur dah tua. Saya 48 tapi sebab saya belajar daripada awal. Lepas tapi saya minat belajar. Satu point dia minat belajar. Kalau you tak minat belajar pun no point juga kan. Kalau you nak trade tapi tak nak belajar, masalah. Jadi masalah ikutlah segala orang. Lepas tu tentang yang loss sampai $700 tu. Masa dia cerita tu saya terpenung. Saya cakap, kau ni belajar dengan siapa trade ni? Kau tak ada stop loss ke? Saya semua cikgu yang saya ajar semua ada cerita pasal stop loss. Yang kau sampai boleh untung $400, rugi $700, kau tak ada stop loss ke? Janganlah cerita untung tu. Cerita hard loss tu. Bila you loss, masa you ada mistake. And you loss, you ada kesalahan. You tak pernah mark ke you mistake. Tapi sebenarnya point tak ada stop loss lah. Okay, tak ada stop loss. Mungkin dia belajar dengan siapa-siapa pun saya tak tahu. Kemudian, bukan saya marah dia orang. Kalau saya jadi kat dia orang, macam tu juga. Saya tak ada ilmu apa-apa. Saya rasa macam trading ni boleh buat kaya, jadi macam tu orang. Follow signal, belajar entah apa-apa, belajar kat YouTube entah apa-apa. Kan? Tapi jenis saya minat belajar, cari cikgu. Saya jenis orang yang cari cikgu. Saya bukannya orang yang kata orang belajar kat YouTube lah. Belajar dekat mana lagi? TikTok lah. No. Saya bukan orang macam tu. Kalau saya belajar betul-betul ilmu tu, saya akan cari cikgu. Tentu support distance. Saya ada 2 orang cikgu. Saya ada 2 negara seorang, cikgu Malaysia seorang. Supply animal, saya ada 2 orang cikgu. Cikgu Malaysia seorang, cikgu luar negara seorang. Okay. Untuk BMA, saya ada seorang cikgu. Jadi saya total saya 5 orang cikgu dah. Maknanya kita nak belajar something tu, kita kena kata orang cari cikgu. Bayar pun tak apa. Kan? Memang cikgu ni biasanya dia takkan ada masa untuk fokus pada you seorang. Ya. Nak belajar, kalau you datang sekejap-sekejap tak apa, dia nak fokus semua benda macam susah sebenarnya. Okay. Sebab tu kalau ada orang buat personal coaching, ada buat online class, itu very very good kalau untuk you, kalau you nak belajar lah kan. Okay. So point dia ialah bila saya tahu umur macam tu, dia memang saya tak salah ke dia orang. Mungkin dia expect trading ni boleh kaya. Mungkin dia tadi gembar-gemburkan oleh IB pada tahun 2005. Mungkin. Sebab benda ni, macam mana saya kata, diorang ni nak fast forward ilmu yang fast forward. Maksudnya trade boleh kaya. Bukan boleh kaya. Dulu saya boleh kaya. Memang kita boleh kaya sebenarnya.
Tapi masa mula trading itu memang saya punya aim saya untuk kaya. Tapi bila lama tu dia bukan aim untuk kaya pun. Dia aim untuk kata orang beberapa masa. Tapi you punya duit you ada. Itu je. So bila saya tengok dia orang nak yang ilmu yang fast forward, maksud ilmu yang mudah. You masuk trade you profit, you masuk trade you profit. Loss normal. Loss normal. Bila loss tu bagi saya satu cerita, loss tu bagi saya loss itu adalah mistake. Jadi saya akan cari apa mistake saya menyebabkan saya loss tu dan saya akan tulis. Dan saya akan make sure saya tak repeat saya punya mistake. Itulah saya punya education tentang loss. Okay, sebab saya pun loss juga. Ada juga yang loss. Okay, so cerita pasal fast forward. Masa bila saya balik, habis kelas tu, saya duduk rumah, saya buat conclusion pada orang yang saya jumpa tu. Sebenarnya dia orang berumur, tidak mempunyai masa untuk belajar lebih dalam, dan nak mungkin duit pencen tak cukup. So dia akan dia ingat yang trading ada boleh membuat kayu kaya. Ya, betul trading boleh buat you kaya kalau you ada ilmu. You ada ilmu, kalau tak ada ilmu macam you gamble lah. Gamble macam main judi lah. Okay. So trading yang saya dengar orang cerita, dia orang masuk FSPO, dia orang masuk gold, mostly masuk gold lah. Nasib baik saya tak trade gold. Saya banyak currency dengan stock market lah, stock market di Malaysia dan juga di luar negara. Okay. And then saya balik tu, saya termenung sekejap. Conclusion saya dapat, maksudnya umur yang sedang-sedang tu sebenarnya dia bukan ada masa untuk belajar, bukan boleh menerima ilmu-ilmu yang dalam, padahal benda tu asas. Okay. Lepas tu saya fikir-fikir apa cara yang saya nak gunakan ilmu 15 tahun saya tu untuk saya jadikan sebagai ilmu fast forward. Senang. Okay. So saya dapat dah teknik yang cari fast forward tu. Cuma bila saya gunakan fast forward tu, dia akan back to basic. Maksudnya back to basic ialah you kena master you punya market structure. Okay. Kalau you ada strategi yang paling power pun, okay, 99% profit whatever lah. Ada orang pernah sebut, saya pernah jumpa kan, 99% profit. Budak off sangat tu sebenarnya. Tak apalah, itu dia orang punya marketing. Okay. So market structure is very important. Market structure is very important. Strategi apa yang ada pakai pun, kalau you fail market structure tu tak fail. Benda ni saya selalu repeat. Okay. And then kalau kedua adalah supply and demand lah. Walaupun you tak dapat mendalami supply and demand yang ada dalam tu, tapi at least basic supply and demand you tahu. Kenapa saya kata basic supply and demand kena you tahu, bukannya support resistance. Okay. Sebab support resistance adalah efek yang supply and demand adalah yang menggerakkan harga. Kalau you tengok market tu bergerak naik, membentuk market tu, semua disebabkan supply and demand. Jadi kalau you tahu basic supply and demand pun saya rasa dah cukup untuk you belajar tentang satu ilmu saya yang lebih fast forward. Fast forward. Benda tu je penting. Saya takkan ajar lah kata orang mendalam. Okay, supply and demand ni dia ada ready base dia, sebelum saya boleh cerita lah. Okay. And then pada market structure, pada candlestick, and then pada kata orang ada fault zone, whatever, semua benda boleh saja. Tapi yang dalam tu, yang agak dalam tu tu rasa macam tak payah ajar pun tak apa. You ajar dapat basic, you okay. Mana you dengan ilmu fast forward yang saya ada tu, you boleh cover dua ni, tak ada masalah ilmu tu. Cuma ilmu tu memang betul-betul fast forward. Okay. So itulah saya cerita tentang pengalaman saya jumpa student-student. Bukan student saya. Itu student Cikgu Jiro. Okay. Dan ada juga student saya pun ada juga yang belajar dengan saya. Belajar ni bila kadang-kadang dia orang tak faham, dia orang WhatsApp je, kadang dia orang call je. Lepas tu kadang-kadang hari tu saya jumpa masa open house, ada seorang tu dia cakap dia borak pasal trading saya kan. Lepas tu saya kata, sebab tahu saya trade, saya tanyalah dia kan, kau tahu apa strategi yang kau tahu? Dia pun cerita lah macam-macam strategi. Cerita tentang pin bar lah, cerita tentang inside bar lah, cerita engulfing lah, cerita pattern, whatever, semua benda. Lepas tu saya macam, okay. Lepas tu saya tanya dia, mesti kau tak tahu kat mana kau nak guna strategi kau tu kan? Dia macam terkejut dia. Lepas tu kata, mana kau tahu? Dia kata, memang biasa macam tu. Orang akan tahu strategi, tapi dia tak tahu nak trade kat mana. Nak guna strategi dia orang tu kat mana. Dia orang tak tahu pun.
Tapi strategi dia orang ada. Normally saya jumpa macam tu. Tapi rupanya yang tak ada strategi pun ada. Saya pun tak tahu dia belajar dengan siapa. Saya tak kisahlah, bukan salah cikgu dia. Bukan salah cikgu dia. Mungkin belajar dengan orang lain macam saya. Kalau saya memang tegas tentang stop loss lah. Stop loss. Saya tak boleh terima kalau stop loss yang melampau-lampau sangat. Sebab saya pernah kena macam tu. $700 loss. Tak ada stop loss. Tahun 2010 kan? Sorry, 2011. Awal 2011. Masa saya belajar dengan cikgu Hector. Rasa dah pandai. Okay, itulah first time saya MC. Okay, so itulah video tentang saya nak cerita tentang pengalaman saya jumpa orang trader lain. Okay, saya tak sangka lah dia ada macam tu. Tapi saya tak salahkan dia orang sebenarnya, umur. Faktor umur yang kata orang satu masa yang terhad untuk dia belajar yang secara mendalam sebenarnya. Okay, so itulah saya nak cerita tentang bagaimana saya jumpa dia orang, sebab conclusion, apa dia orang nak sebenarnya. Lepas tu dan saya klik satu ilmu baru untuk fast forward, okay, untuk fast trading kita masuk you tahu market structure, tahu supply demand, you boleh guna teknik itulah untuk fast trading. Okay, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.